Masa aku berlari nak pergi tolong tu, aku tak pasti orang kat dalam tu selamat ataupun. Kita orang masa tu baru balik daripada Ipoh. Masa on the way balik tu, ada satu lori tu dia tiba-tiba hilang kawalan. Betul-betul ngam-ngam depan mata kita orang. Jadi kebetulan masa tu memang jarak van aku ni dengan lori tu memang jauh. Aku dah dengar lah kereta belakang ada yang brake mengejut. Tiba-tiba dia terbalik. Jadi aku dengar orang sebelah aku ni dah menjerit, elak bos, elak. Aku pun bertambah panik bila tekan minyak, terus cross ke kiri, potong lori tu. Pas dia berhenti, kita orang macam tergamam lah. Kau tengok aku tengok kau. Mandi. Tak macam mana, jom tolong. Ada orang kat dalam tu. Masa aku berlari nak pergi tolong dia orang tu, aku tengok semua senyap je. Masa aku berlari tu pula, aku nampak ada satu brother tu dia keluar ikut pintu dia. Dia lompat keluar. Aku ingat dia seorang je. Tepi. First kali aku panjat lori tu. Aku panjat, aku tengok kat dalam. Alamak, abang tu jerit-jerit. Dia cakap, tolong, kaki aku tersepit. Alamak. Dia ada sakit. Dalam kepala aku, aduh, macam mana aku nak buat ni? Ada dua orang mangsa yang duduk dekat bawah sekali sebab lori tu betul-betul terbalik macam ni. Cuba kau bayangkan masa kau tolong tu, lori tu tengah meraung-raung. Macam kau tekan pedal minyak full. Wow, bunyi yang sangat kuat. Lepas tu berasap. Dalam masa yang sama ada keluar api. Kau bayangkan macam mana? Aku dalam kepala aku masa tu, ya Allah, lori ni nak terbakar. Tapi dalam masa yang sama aku tak boleh tinggalkan dia orang. Aku kena tolong keluarkan juga brother tu. So aku dapat satu idea, pecahkan cermin depan dia. Aku tendang cermin tu kuat-kuat. Tendang pun macam takut-takut pasal dalam kepala aku fikir memang lori ni nak meletup. Tapi ada satu kakak India tu, dia sanggup gunakan tangan dia untuk tarik cermin tu sampai terkopak. Itulah first time aku tengok macam mana orang Malaysia ni bersama-sama untuk tolong mangsa yang dekat dalam lori tu. Masing-masing tengah meraung kesakitan lah. Tapi yang buat aku rasa tak boleh tinggalkan mereka tu bila dia menjerit-jerit minta tolong. Dia ada sakit. Kaki dia tak kuat bang. Dapat. Alhamdulillah, dua abang tu dapat kita keluarkan. Cuma aku kesian dekat abang seorang lagi tu yang jari dia yang hancur tu. Aku memang kesian sangat lah. So itu pengalaman yang aku tak dapat lupakan. Dan Alhamdulillah ketiga-tiga mangsa tu sangat-sangat selamat. So memang aku salute dekat kakak India tu. Dia sanggup gunakan tangan dia untuk tarik cermin tu. Itulah yang buat aku kagum. Dan tak lupa juga kepada orang-orang ramai yang membantu untuk keluarkan mangsa dalam lori tu. So guys, hati-hati memandu, jaga jarak dengan kereta depan. Semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan jaga diri. Assalamualaikum.